Dukungan Indonesia terhadap Palestina menjadi sorotan di KTT Perserikatan Bangsa-Bangsa karena Pak Prabowo Subianto dengan tegas menyuarakan dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina. Sebuah sikap yang mendapat perhatian luas. Tidak hanya media-media Malaysia yang menyoroti sikap Indonesia, relawan Sumut Flotilla asal Malaysia pun mengapresiasi konsistensi Indonesia sebagai langkah nyata dalam perjuangan rakyat Palestina. Ada juga kabar terbaru, seorang politikus Amerika Serikat, Jonathan Senzer, menuduh Malaysia sebagai pusat operasi Hamas. Tuduhan tersebut langsung dibantah oleh kepolisian Malaysia. Tak hanya itu, ada juga pernyataan dari parlemen Malaysia. Ada kekhawatiran stabilitas perekonomian Malaysia terganggu jika dukungan terhadap Palestina terlalu berlebihan. Mari kita simak video selengkapnya. Indonesia telah berlaku berbesar hati ataupun berlaku jiwa yang besar dalam sejarah perjuangan dia sebab dia kosongkan seat dia untuk bagi laluan kepada ramai sukarelawan Arab dan juga ramai sukarelawan Indonesia. Jadi Indonesia telah buat benda baik. Kita ucap tahniah kepada Indonesia. Cuma yang saya cerita tadi adalah pemimpin dia. Jadi 30 seat ataupun 30 ruang untuk Global Sumut Flotilla berikan kepada Indonesia telah diberikan kepada orang Eropah dan juga orang Arab. Jadi yang saya tekan adalah pemimpin mereka bernama Muhammad Hussein. Dia naik kapal Nusantara, bukannya rakyat yang lain tapi ketua dia. Singapura minta maaf, sampai sekarang saya sebut orang Singapura kena tekan negara dia sungguh-sungguh. Seperti mana Itali tekan rakyatnya, rakyat Itali tekan kerajaan dia sampai kerajaan dia bergerak. Orang-orang Singapura kena tekan government kamu. Kamu kena tekan kerajaan kamu. Sebab sampai sekarang Singapura masih berpihak dengan US, Singapura masih berpihak dengan Israel. Sehingga kan kalau saya nak kata dekat Nusantara kita ni yang masih lagi menyokong Israel secara terang-terangan Singapura. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memahami akan amaran keras negara-negara Arab dan Islam berhubung tindakan Israel untuk menjarah tebing barat Gaza. Amaran tersebut disampaikan dalam satu pertemuan ketika di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Pertemuan Trump itu turut disertai pemimpin dan pegawai dari Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu UAE, Qatar, Mesir, Jordan, Turki, Indonesia dan Pakistan bagi membincangkan konflik berpanjangan hampir 2 tahun di Gaza antara Israel dan pejuang Palestin, Hamas. Selain itu, amaran tersebut juga mencerminkan kebimbangan serius negara-negara Islam terhadap tindakan Israel yang boleh memburukkan lagi konflik serta menjejaskan kestabilan serantau. Presiden Donald Trump akui sudah mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai penamatan perang di Gaza. Beliau tegaskan situasi di Gaza sudah terlalu kritikal dan mahu rantau itu kembali aman. Yang mempunyai 193 anggota awal bulan ini dengan majoriti besar meluluskan deklarasi setebal 7 muka surat yang bertujuan memajukan penyelesaian dua negara bagi Israel dan Palestin serta menamatkan perang di Gaza antara Israel dan pejuang Hamas. Utusan khas Amerika Syarikat Steve Witkoff pada Rabu berkata Trump telah membentangkan pelan damai 21 perkara untuk Asia Barat dan Gaza semasa pertemuan dengan pemimpin beberapa negara majoriti Islam di luar sidang Perhimpunan Agung PBB minggu ini. Bukan saja negara Islam, Spanyol tegas, Brazil tegas, Afrika Selatan tegas. Ada perubahan saudara, suara orang yang berani menolak penjajahan kezaliman Zionis Israel. Ya, belum menang, tetapi insya Allah akan dan pasti menang kebenaran dan keadilan. Tahun 20-an, 30-an, 40-an, bila bapak-bapak kita mengorak langkah, siapa percaya kita boleh mencatat dan mencapai kemerdekaan? Siapa percaya Indonesia masa Bung Karno boleh membebaskan Indonesia dari kencaman-kencaman, genggaman, penekanan, pemerasan Belanda dengan sekutu-sekutu mereka? Siapa percaya orang kerdil seperti Gandhi dan Jinnah boleh bangkit melawan kekuatan Inggris? Siapa percaya Vietnam menolak Perancis
Prancis dan Amerika. Ini makna merdeka. Bergerak dengan keyakinan. 31 Ogos, Hari Keramat Merdeka Malaysia. Merdeka! Semangat ini harus ada, saudara. Baik, Polis Raja Malaysia PRM menolak dakwaan bekas penganalisis keuangan keganasan di Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat Jonathan Shanza bahawa Malaysia dijadikan pangkalan kepimpinan Hamas. Ketua Polis Negara Datuk Seri Khalid Ismail menegaskan rakyat Malaysia secara tradisinya menunjukkan sokongan padu terhadap perjuangan Palestin atas dasar agama dan kemanusiaan. Tapi perkara itu tidak boleh ditafsir. Negara mempunyai penglibatan dengan kumpulan itu. Negara kita ni bertunjangkan kepada sebuah negara Islam. Jadi perjuangan yang berlaku di Palestin itu adalah begitu dekat di hati rakyat Malaysia. Jadi kita atas dasar agama, kita sendiri memberikan bantuan berterusan kepada Palestin. Jadi ada beberapa rakyat negara asing berada di negara kita, terutama sekali Palestin, Syria dan sebagainya. Terutama sekali yang menuntut di Institut Pengajian Tinggi kita. Dan tuan-tuan semua sedia maklum, ada beberapa kes sebelum ini yang melibatkan warga negara Palestin yang dibunuh dan sebagainya. Pada pandangan saya, mungkin di atas keprihatinan rakyat kita ini disalahartikan oleh pihak-pihak tertentu. Menurut beliau, Malaysia mempunyai rekod kerjasama erat dengan pelbagai negara dalam aspek keselamatan, termasuk perkongsian maklumat risikan. Malah hubungan baik dengan Amerika Syarikat dan rakan antarabangsa lain menjadi bukti bahawa tuduhan tersebut tidak berasas. Katanya isu Palestin sentiasa dekat di hati rakyat Malaysia dan kerajaan sering menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui saluran sah sama ada dalam bentuk kewangan, pendidikan atau perubatan. Namun begitu, sokongan itu tidak bermakna Malaysia menjadi medan operasi bagi mana-mana kumpulan. 3 hari lepas Shanza mencipta kontroversi apabila mendakwa Malaysia telah lama menjadi pusat operasi anggota Hamas. Dalam satu hantaran di platform X, beliau turut mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berminat dengan perdamaian. Terima kasih Perdana Menteri. Kita semua sedar dan juga mengalu-alukan langkah positif yang diambil oleh Malaysia berkaitan isu Gaza. Tetapi sedar ataupun tidak, terdapat juga dalam kalangan rakyat Malaysia yang agak skeptikal dengan apa yang kita lakukan itu dan kita tidak menyalahkan mereka. Kerana kalau tidak pada hari ini, negara-negara yang menyatakan sokongan dalam isu Gaza ini berdepan dengan pelbagai tindakan sama ada melalui kekerasan ataupun tekanan ekonomi. Yang dikuatiri adalah tekanan ekonomi. Sebagai contoh, Turki mengalami tekanan ekonomi yang cukup hebat kerana sokongannya ke atas rakyat Palestin. Persoalan saya, Ya Menteri, adakah usaha-usaha ataupun pendekatan yang proaktif yang dilakukan bagi memastikan pandangan-pandangan skeptikal ini dapat diatasi? Terima kasih, Yang Betul. Itu sebabnya dalam kita menyatakan solidariti kita terhadap rakyat Palestin yang terjadi, kita kena buat secara berpadu. Ya? Semua pihak yang bersama-sama, kerana kita buat ini bukan hanya soal semata-mata kita sebuah negara Islam, anggota dalam OIC semata-mata yang berhormat, tetapi kita melihat soal kemanusiaan ini. Dan ada pihak barangkali segelintir lah. Kita lihat di Malaysia ini mungkin tak banyak kot, yang berhormat. Majoritinya bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan kerajaan. Semoga saja janji Trump bisa menghentikan perang di Gaza benar-benar diwujudkan, bukan hanya omon-omon. Dunia menunggu keseriusan Amerika dalam mewujudkan perdamaian bagi rakyat Palestina. Harapan besar kini tertuju pada upaya internasional demi terciptanya keadilan dan kedamaian di tanah Palestina. Sampai di sini, with Elka temani waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.